Kerajaan Negeri Melaka menandatangani perjanjian usaha sama bagi membangunkan semula terminal pengangkutan bersepadu Melaka Sentral di Bandar Peringgit dengan kos pembinaan RM3.5 bilion. Projek di tapak seluas 7.28 hektar itu bakal menempatkan 5 bangunan terminal utama serta beberapa tarikan lain seperti pusat membeli belah, hotel, hub monorail dan pawagam. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, pembangunan Melaka Sentral melibatkan keluasan kasar terminal berjumlah lebih 743,000 kaki persegi dengan nilai pembangunan kasar GDV RM372 juta. Ia akan dilaksanakan melalui 5 sektor pembinaan secara berperingkat dan dijangka bermula pada bulan Jun 2022 dan siap sepenuhnya dalam tempoh 7 tahun. Kita ada terminal bas, balai berlepas, domestik, kemudian kita ada blok kondominium, ada 18 unit dewan pawagam serta ruang komersial. Kemudian kita ada juga terminal bas ekspres bagi wilayah, mengikut wilayah selatan, satu juga blok kondominium, zon hiburan, ruang komersial. Dan bagi sektor yang ketiga, ini terminal bas daripada wilayah tengah pula. Kita ada terminal ekspres daripada wilayah utara, tengah, selatan dan wilayah utara. Yang keempat, sektor 5, mereka yang datang daripada pantai timur. Beliau ditemui selepas menyaksikan pemeteraian perjanjian usaha sama antara anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka iaitu Melaka Central Sdn Bhd MSSB dengan syarikat pelabur dan pemaju Good Yield Development Sdn Bhd GDSB. Perjanjian itu akan dimanfaatkan melalui inisiatif pembiayaan swasta PFI di mana GDSB menawarkan penyelesaian hutang pinjaman bank MSSB daripada bahagian untung tetap kepada MSSB untuk setiap sektor pembinaan. Saya dah pesan dengan pihak pemaju kalau boleh kita nak monitor kerja-kerja pembinaan juga, kita nak memberi keutamaan kepada syarikat-syarikat tempatan kerana apa guna kita ada pembangunan yang besar tetapi syarikat tempatan tidak mendapat nikmat. Cadangan bangunan ini kita kemaskan dengan konsep post-COVID. Mana dirancang bukan berdasarkan dengan konsep sebelum ni, tapi kita rangkumi semua konsep kita lalui ketika zaman COVID ni, kita kemaskan, kita aplikasikan dan kita ketengahkan dalam rancangan pembangunan masa depan ni. Bangunan Terminal Melaka Sentral ini dibina dengan mengambil konsep 5 kelopak bunga kesidang yang juga bunga rasmi Kerajaan Negeri Melaka.